Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzah binti Marzuni, wartawan cilik dari TVPSS Tabura. Mata kami, cerita anda. Hari ini saya bawakan liputan eksklusif pertandingan pantun peringkat negeri Melaka 2025 oleh INSWA dengan kerjasama JPN Melaka, Pustakam Kikmal Melaka dan tentunya SK Taman Bukit Rambai. Seawal pagi lagi, para peserta telah hadir dengan busana tradisional yang menarik, bersedia menunjukkan bakat dan kreativiti mereka dalam seni berbalas pantun. Pertandingan yang diadakan di SK Taman Bukit Rambai ini menghimpunkan 13 pasukan pantun dari beberapa buah sekolah menengah dan sekolah rendah. Dengan dijamu lampu isyarat. Halangan cuma kurang mudahan. Bersama saya, Guru Besar SK Taman Bukit Rambai. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertandingan ini, SK Taman Bukit Rambai telah dipertanggungjawabkan sebagai pengelola bersama, dan pada hari ini adalah peringkat saringan dan separuh akhir. InsyaAllah pada hari esok kita akan adakan pertandingan akhir pantun sekolah rendah dan sekolah menengah. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Program ini bertujuan memupuk semangat cinta akan bahasa dan budaya Melayu dalam kalangan generasi muda. Selain itu, melalui pertandingan ini, bakat-bakat baru dapat dicungkil sebagai pelapis generasi lama. Nasihat guru. Sapan titah berserak gelandang. Apa pendapat Ustaz tentang pertandingan ini? Pertandingan pantun ini sangat bagus sekali. Pertama, memberikan peluang kepada murid untuk mencungkil bakat mereka. Dedahan awal kepada murid agar seni warisan pantun ini akan terus berkembang di negara. Apa yang anda pelajari dengan menyertai pertandingan ini? Saya belajar pantun bukan saja sekadar untuk berbalas kata, tetapi juga untuk mengajar kita tentang adab dan kreativiti dalam menyampaikan mesej. Sila jawab dalam masa cepat. Bunga melati mekar berseri, harum semerbak di tepi laman. Pantun dibalas, indah berseni, tanda bahasa dijunjung zaman. Sekian sahaja liputan saya pada hari ini. Tahniah diucapkan kepada semua peserta. Semoga pertandingan seperti ini dapat terus memupuk kecintaan terhadap bahasa dan budaya. Bye!